Hai, kalau korang dah bosan masak siakap tiga rasa, jom try masak siakap luisuan atau siakap dalam taman. Ikan siakap ni akak potong isi dia macam ni, dua-dua belah, kemudian potong lagi kecil-kecil. Kita salut dengan tepung ayam goreng. Boleh guna tepung apa-apa yang anda suka. Okey, dah salut semua ikan. Panaskan minyak, kita goreng dulu bawang putih yang kita cincang dengan daun limau purut. Bila dah garing, angkat dan teruskan. Kita goreng bawang putih ni nak bagi wangi lagi minyak. Kemudian kita goreng isi ikan yang kita dah salut tepung tadi. Goreng ikan ni biar dia rangup dan seeloknya kita goreng deep fry. Kemudian untuk sos dia, akak guna sos cili Thai yang pekat tu. Kemudian masuk air asam jawa. Masukkan nampla atau sos ikan bilis. Masukkan sedikit air. Kacau-kacau. Kemudian masukkan halia, gajus dan juga bawang putih, daun limau purut yang kita goreng tadi. Tutup api dan sejukkan sekejap. Masukkanlah bawang yang kita telah cincang dadu, serai yang kita dah iris nipis. Masukkan juga limau nipis yang kita potong kecil-kecil. Masukkan cili yang kita potong. Nak lagi masam, boleh tambah perahan asam limau. Kalau anda suka, anda boleh buat dia lebih berkuah, tambah sedikit air dan sos cili Thai lagi. Untuk ikan ni, akak taburkan atas dia mangga yang kita sagat-sagat dengan daun ketumbar. Dan curahlah sos yang kita dah masak tadi. Jadilah ikan siakap dalam taman ataupun siakap luisuan. Lain kali kalau nak masak siakap, boleh try resipi ni. Selamat mencuba.